Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ni saya nak kongsikan macam mana nak mohon CDL daripada lesen PDL menggunakan aplikasi MyJPJ. Okey, sebelum ni saya ada share macam mana nak renew melalui MySikap. So, paling senang menggunakan app MyJPJ. Mudah saja, tak sampai 3 minit dah selesai. So, sebelum tu saya nak ingatkan untuk nak mohon CDL daripada PDL ni paling awal 1 minggu sebelum tamat. Dan satu lagi, kalau lesen PDL ni jangan bagi tamat dia lebih daripada 1 tahun. Lebih daripada 1 tahun terpaksa kena ulang balik, test balik. Okey, itu satu lagi. Macam mana nak renew PDL kepada CDL? Ikut sahaja step yang saya ajar, tak sampai 3 minit selesai. Okey, seperti sedia maklum macam mana nak mohon CDL daripada lesen PDL. Yang pertama sekali, tekan profil di bawah. Kemudian paparan lesen akan keluar. Seterusnya, scroll sahaja naik ke atas dan tekan permohonan CDL. Kemudian pilih je berapa tahun nak renew. Yang ada pilihan 1 hingga 10 tahun. Kemudian pilih mode bayaran, sama ada nak bayar secara kad debit atau kredit ataupun secara online banking. Seterusnya tekan bayar dan tekan ya. Bila dah selesai buat bayaran, tekan jejana semula atau refresh. Bila tekan yang tu, automatik P hilang dan tarikh tamat lesen bertambah mengikut tarikh lahir. Itu sahaja. Assalamualaikum.